Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Nur Hakim bin Haman Azmi dari Option Pendidikan Islam 2327. InsyaAllah dalam video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tafsir daripada Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 20 hingga 21 bagi melengkapkan tugasan kursus pengajian tafsir dan hafazan Al-Quran. Hadirin hadirat sekalian, firman Allah Ta'ala dalam Surah Al-Qiyamah ayat 20, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Kalla bal tuhibbunal ajilah, yang bermaksud sebenarnya kamu tidak mengingati kesudahan kamu, bahkan kamu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya. Secara umumnya, ayat ini membawa tema tentang sifat manusia yang mengejar kepuasan segera. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan ayat ini dengan lafaz kalla. Dari sudut bahasa, kalla merupakan harful rada', iaitu huruf yang digunakan untuk menafikan dan membantah anggapan yang disebutkan sebelumnya. Ia membawa maksud penegasan seperti tidak seperti yang kamu sangkakan. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa maksudnya ialah laisa kama za'amtum, iaitu bukan sebagaimana yang kamu dakwa. Ini merupakan satu teguran dan peringatan daripada Allah terhadap golongan yang ingkar, iaitu orang-orang kafir dan musyrik yang tidak mempercayai yaumul ba'si, yakni hari kebangkitan. Mereka merasakan mustahil untuk dibangkitkan semula selepas mati. Lalu Allah membantah sangkaan tersebut dengan tegas melalui lafaz kalla. Hakikat ini turut ditegaskan oleh Allah dalam ayat lain, seperti dalam surah Al-Isra ayat 18 yang menyebut bahawa sesiapa yang menginginkan kehidupan yang segera, yakni kehidupan dunia, Allah akan segerakan baginya apa yang dia kehendaki. Namun akhirnya tempatnya adalah neraka bagi yang ingkar. Di sinilah terselah hakikat sifat manusia. Manusia cenderung untuk mahukan sesuatu dengan segera. Jika ganjaran diberikan di dunia, manusia akan sangat suka dan bersemangat. Namun, apabila ganjaran dijanjikan di akhirat, mereka kurang berminat kerana merasakan ia masih jauh dan lambat untuk diperoleh. Sebagai contoh, seseorang lebih memilih keseronokan segera seperti hiburan dan mengejar kemewahan dunia kerana ia memberikan kepuasan yang serta-merta. Sebaliknya, amalan seperti solat, menuntut ilmu atau bersedekah yang ganjarannya besar di akhirat sering ditangguhkan kerana hasilnya tidak nampak secara segera. Sedangkan hakikatnya, kenikmatan akhirat dilewatkan kerana ia bersifat kekal dan abadi. Tidak seperti dunia yang sementara. Akhirat itulah negeri yang kekal selama-lamanya, manakala dunia hanyalah tempat persinggahan yang akan berakhir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 21, wa tazarunal akhirah, yang bermaksud dan kamu tidak menghiraukan bekalan untuk hari akhirat yang kekal abadi kehidupannya. Secara umumnya, ayat ini membawa tema tentang kecintaan yang melampau kepada dunia sehingga melupakan akhirat. Ayat ini merupakan sambungan kepada ayat sebelumnya yang menggambarkan bagaimana manusia terlalu mencintai dunia, yakni hubbud dunya, sehingga akhirnya mengabaikan persediaan untuk akhirat. Mengapa manusia melupakan akhirat? Jawapannya, kerana terlalu cintakan dunia. Manusia lalai dan tenggelam dalam kesibukan urusan dunia, seperti mencari harta, mengejar kesenangan dan memenuhi kehendak diri, sehingga mereka melupakan hakikat kehidupan sebenar di akhirat. Syekh Abdul Rahman Al-Habannaka Al-Maidani dalam kitab tafsirnya menjelaskan beberapa sebab mengapa manusia lebih mengingati dunia dan melupakan akhirat. Pertama, dunia dapat disaksikan dengan panca indera, sedangkan akhirat adalah perkara ghaibiyah mustaqbaliyah, iaitu perkara ghaib yang akan berlaku pada masa hadapan. Sebagai contoh, manusia dapat melihat pelbagai keindahan dunia dengan mata mereka sendiri, lalu hati mereka menjadi tertarik dan yakin terhadapnya. Sebaliknya, syurga dan neraka tidak dapat dilihat pada masa sekarang. Kedua, dorongan hawa nafsu yang kuat dalam diri manusia untuk mengejar pelbagai kenikmatan dunia tanpa batas.
Jika tidak dikawal dengan iman dan takwa, seseorang akan hanyut dalam keseronokan dunia sehingga melupakan tanggungjawab terhadap akhirat. Dan yang ketiga, mereka merasakan bahawa kehidupan akhirat masih jauh, sedangkan hakikatnya ia sangat dekat. Setiap detik yang berlalu sebenarnya sedang menghampirkan kita kepada kematian dan kehidupan di akhirat. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, sepatutnya akhirat menjadi keutamaan, bukannya dunia. Hal ini sebagaimana firman Allah yang lain dalam surah Al-A'la ayat 16, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ini kerana tiada satu pun kenikmatan dunia yang akan kekal. Segala yang ada pasti dan pasti akan berakhir. Masa muda akan digantikan dengan masa tua, masa sehat akan bertukar menjadi sakit, kekayaan akan berubah menjadi miskin, dan akhirnya kehidupan akan berakhir dengan kematian. Hakikat ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Oleh itu, ayat ini menjadi peringatan yang sangat jelas bahawa kehidupan di dunia ini tidak seharusnya melalaikan kita daripada akhirat. Sebaliknya, dunia hanyalah tempat persinggahan untuk mengumpul bekalan menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengambil iktibar daripada ayat yang telah ditadabbur. Kesimpulan daripada dua ayat ini adalah sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, manakala kehidupan di akhirat itulah yang kekal abadi. Oleh itu, janganlah kita terlalu leka mengejar kenikmatan dunia sehingga mengabaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Semoga tadabbur ringkas ini dapat membuka hati kita untuk lebih mencintai akhirat, memperbaiki amalan, serta sentiasa meletakkan Allah sebagai keutamaan dalam setiap urusan kehidupan kita. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berdoa agar diberikan kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang telah dipelajari. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.